Haji Oli ni pergi jual king crab dengan lobster dekat mall. Akak marah ya, akak sangat marah. Sebabnya king crab ni mahal Haji Oli ni pula pergi jual ni murah-murah. Dia memang tak nak untung ke? Korang tengoklah sendiri, kalau kat tempat lain dah beribu tau. Tapi dekat bakau-bakau Haji Oli sebesar-besar alam ni, harga dia masih lagi mampu milik. Bukan setakat tu je, steamboat dengan grill dia pun makin lama makin banyak pilihan. Orang muar kena bersyukur Haji Oli duduk muar. Sos pun makin banyak, ada black pepper, danok sos Thai, sos cili, som tam Thai, green Thai sauce, mayonis dan sos sukiya. Dah sampai sini jangan leceh, ambil banyak-banyak. Ada kambing, ayam, daging, ambil je semua. Apa yang penting perut kenyang. Dah ambil semua, barulah kita boleh berasak-rasak. Cantiknya siapa tu? Okey, jom kita makan. Akak sebagai insan yang lemah, akak tak reti buka king crab ni. Tiba-tiba datang seorang jejaka handsome sado yang tolong. No, isi king crab dia. Besar bak Cecah pula dengan sos Thai. Sumpah weh, akak tak tipu. Memang padu sangat. Isi dia manis, lembut, memang power. Kalau king crab dah power, apatah lagi lobster. Udang kecil pun dah sedap, makan udang besar ni memang double triple sedap lah cerita dia. Lepas ni akak rasa hari-hari akak craving ni. Sabar, jangan scroll dulu, tak habis. Ada satu benda lagi akak nak puji. Dekat sini grill dengan arang tu satu hal. Rasa perapan dia power. Secukup rasa. Campur pula dengan sos dia, memang jadi double triple sedap. Seorang muar lepas ni kalau nak steamboat and grill dan nak cari king crab dan lobster, tak payah pergi jauh-jauh dah. Overall untuk king crab dan lobster ni akak bagi 10/10. Datang tak?